Jika tidak banyak biri-biri, serigala makan apa? Jika tidak banyak orang miskin, orang kaya bergantung pada siapa? Hanya dengan mendengar beberapa kisah di bawah, anda akan faham betapa menakutikannya orang yang tahu menggunakan pemikiran songsang. Kisah 1. Seorang isteri menetapkan peraturan. Jika suaminya pulang selepas jam 11 malam, pintu akan dikunci. Minggu pertama berkesan, minggu kedua suami tidak pulang langsung, dia mengubah peraturan. Sebelum 11 malam jika abang belum pulang, M tetap buka pintu dan tidur dulu. Sejak itu, si suami sentiasa pulang tepat waktu. Kisah 2. Seorang gadis kehilangan telefon di stesen kereta api. Pekerja stesen menghantar mesej perangkap kepada pencuri. 100 Rm yang kakak perlukan ada dalam loker 106. Kata laluan 456, tidak sampai 10 minit, pencuri muncul sendiri dan ditangkap di tempat kejadian. Kisah 3. Seorang pemandu terperangkap kerana tayar depan jatuh ke dalam longkang. Perkhidmatan tunda meminta 5,000 Rm. Dia menolak dan memesan 10 makanan, memanggil 10 rider ke lokasi. Mereka membantu menolak kereta keluar, dan masing-masing mendapat makanan serta penilaian 5 bintang. Kisah 4. Dua lelaki, masing-masing ada 20 Rm, mengejar seorang gadis. Lelaki pertama belanja 18 Rm beli telefon untuk menghadiahkan, ditolak. Lelaki kedua gunakan wang untuk mencipta pengalaman mewah serta merta mendapat cinta. Kesimpulan, yang paling berkuasa bukan wang atau kuasa, tetapi cara berfikir. Jika anda mudah terluka, sukar mencari rezeki, atau tidak pandai menangani situasi, cubalah membaca Pemikiran Songsang dan Pemikiran Terbuka, dua buku yang membantu anda berfikir secara kritis, melihat helah orang lain, mengubah kerugian menjadi kelebihan dan menjadi lebih proaktif dalam